Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Okey, bertemu kita lagi dalam bicara tanpa wajah. Kita consider terus satu operasi seperti yang anda lihat. Kita tekan start. Produk biru diangkat. Okey, apabila produk biru sampai di hujung conveyor 1 kembali bergerak dan robot akan mengangkat apa saja produk yang datang daripada conveyor 1 dan pindahkan conveyor 2. Dan apabila produk berwarna hijau yang dipindahkan, sensor hijau akan mengesan. Seterusnya akan dianggap hijau adalah produk yang reject dan disingkirkan dari conveyor. Hanya conveyor 2 hanya membenarkan produk biru saja melepasi hingga ke hujung conveyor. Apabila sampai di hujung conveyor, conveyor 1 kembali bergerak dan akan mengangkat dan seterusnya melakukan aktiviti biasa menghantar ke conveyor 2. Dan apabila sensor reject mengesan kehadiran, sensor reject akan mengarah pusher untuk menolak. Okey, baiklah, saya akan tunjukkan bagaimana operasi graph setnya digunakan. Selepas sensor produk tiba, ini bermaksud sensor produk tiba ialah di sinilah. Di sini adalah sensor dianggap produk baru dihantar dari conveyor 1. Apabila produk terkena saja sensor produk tiba, conveyor akan mula berjalan dan melalui sensor warna hijau, mengesan hanya warna hijau, dan seterusnya apabila sensor reject detect, pusher akan dihidupkan. Warna hijau telah dikesan awal dari sini dan sensor reject hanya menunggu dan mengarahkan pusher menolak keluar produk berwarna hijau. Okey, seperti ini. Apabila produk tiba, arahan seterusnya arm masih dihulurkan, conveyor 2 mula berjalan, lampu mula hidup. Lampu menunjukkan conveyor 2 sedang berjalan dan seterusnya produk akan terkena produk hijau. Arahan seterusnya selepas terkena sensor hijau, arm hendaklah balik ke posisi asal dan conveyor dan lampu teruskan hidup supaya produk terus berjalan di atas conveyor hijau. Conveyor 2 apabila terkena sensor reject, pusher akan diarahkan hidup. Ketika ini conveyor dan lampu akan padam sebab kita tidak declare di sini, maknanya automatic conveyor dan lampu akan off. Dan seterusnya selepas 1.5 saat, operasi jam semula ke terus jalankan semula conveyor 1 dan seterusnya arm akan mengangkat dan memusing, dan itu anda pun telah tahu dan telah anda pelajari. Yang saya nak cerita ialah proses sensor hijau kena, apa yang berlaku, dan apabila biru yang lalu, sensor hijau tidak mengesan warna biru, dan apa yang akan berlaku. Kita tengok, kita download. Apa
apa yang akan terjadi pada kita punya factory I/O operasi di sana dengan graf set yang sebegini rupa. Okey, conveyor 2 hidup, lampu pun hidup, terkena sensor reject. Okey, arahan dipatuhi. Kita masih menunggu produk berwarna biru. Itu dia, produk biru telah pun sampai. Apa terjadi? Sensor tidak mengesan produk berwarna biru. Okey, dilepaskan. Dan nampaknya conveyor tidak berhenti. Apa yang berlaku? Kita boleh tengok secara live apa sebenarnya yang berlaku. Dan tergantung di sini saja aksinya. Conveyor 2 terus berjalan, lampu terus hidup. Tiada arahan seterusnya untuk melaksanakan conveyor arm balik asal, dan arahan seterusnya untuk membentikan conveyor pun tak dilaksanakan sebab segalanya telah sangkut di sini. Tiada arahan untuk ini. Sensor hijau, kita tahu produk hijau tak ada. Okey, nampaknya di sini ada sikit kekilafan dan kita akan cuba betulkan. Dan di sinilah kita akan belajar penggunaan branch. Okey, penggunaan branch. Di sini branch di dalam graph set. Okey, kita hentikan seketika operasi. Okey, kita buat branch ataupun pilihan. Di dalam graph set kita bagi pilihan. Kita letakkan selepas ini. Kita highlight di sini dan pilihan selepas ini ialah okey, sensor hijau, atau kita letakkan open di sini, open alternated branch yang ini, dan kita akan diberi dua pilihan, sama ada hijau atau apa. Kita nak teruskan perjalanan conveyor dan kita nak conveyor berhenti. Okey, ini kita tambah sikit lagi, tambahkan aksi-aksinya. Apabila sensor hijau tidak mengesan produk hijau melalui sensor hijau, kita bagi peluang 5 saat. Sekiranya tiada sensor hijau mengesan apa-apa produk hijau melaluinya, maka kita akan lakukan branch yang ke sebelah sini. Aksi yang dilakukan ialah selepas 5 saat tiada apa-apa sensor hijau, produk hijau yang lalu, kita akan arahkan seperti sama juga, arm balik asal, conveyor terus hidup, lampu terus on. Kita tekan control dan kita pilih semua, kita copy saja. Sama saja selepas 5 saat tiada produk hijau yang lalu. Umpama ketika itu produk biru yang lalu. 5 saat aksi yang sama masih berlaku. Okey, conveyor terus berjalan dan kita gunakan perkhidmatan sensor
reject yang berada di pusher. Gunakan sensor reject mengesan produk biru yang sedang lalu. Dan okey, ini dia sensor reject. Okey, itu dia sensor reject. Bila sensor reject detect saja produk biru, aksi seterusnya ialah teruskan perjalanan conveyor. Conveyor 2 terus berjalan seperti biasa walaupun sensor reject mengesan produk biru. Dan lampu juga mesti dihidupkan sebab lampu mesti hidup bersama-sama conveyor 2. Conveyor 2 hidup bila lampu hidup on, menunjukkan conveyor masih hidup. Okey, kita bagi masa lagi. Selepas sensor reject mengesan produk biru, kita bagi masa lagi menggunakan timer 4 saat selepas sensor reject mengesan produk biru. Selepas 4 saat saja kita arahkan GraphSet jam lakukan semula operasi, menjalankan semula conveyor 1. Terusnya Am akan mengangkat produk daripada conveyor 1 ke pindah ke conveyor 2. Tu anda pun telah tahu. Yang saya nak cerita di sini bagaimana branch berfungsi. Sekiranya tiada produk hijau, maka branch cawangan ataupun branch akan melakukan aksi di sebelah sini pula. Dia melakukan apa-apa yang sepatutnya. Umpama biru sedang lalu di sebelah sini, produk biru sedang lalu dan melakukan aksi sebelah kiri. Okey, kita transfer semua sekali blok-blok yang kita telah bina. Pilih semua sekali, highlight di situ, dan belajar selalu tertinggal. Pastikan highlight di situ dan download segala-galanya. Dan kita tunggu. Okey, kita tekan start dan produk hijau diangkat. Sensor mengesan produk hijau. Conveyor 1, 2 terus berjalan. Dan apabila terkena reject, dia akan menolak produk hijau dan kita tunggu warna biru. Ketika ini di masa tiada produk hijau lalu, maka branch yang sebelah kiri dilaksanakan. Selepas terkena sensor reject, 4 saat kemudian diarahkan conveyor 1 kembali bergerak. Okey, apabila terkena sensor reject, 4 saat dimulakan. 1, 2, 3, 4. Conveyor 1 mula bergerak semula. Itu dia, kita tengok bagaimana dia mengasingkan produk hijau dan biru dengan kaedah penggunaan branch pada GraphSet. Semoga anda dapat memahami fungsi branch di dalam GraphSet. Saya telah terangkan secara detail dan perlahan-lahan. Semoga anda faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.